Okay, hari ni kita makan steamboat yang seronok ni steamboat ni, kita makan ramai-ramai. Lepas tu, best ni kita letak ni. Ni korang nampak tak? Ke gelap? Ni adalah sambal Selalu macam kita suka pergi kat Johnny tu. Yang ni yang kita nak sambal dia. Lepas tu, dengan makan sup panas-panas macam ni ada kangkung apa semua, memang menarik lah. Memang sedap bila korang makan bersama keluarga. Lagi satu, ada yang baru udon. Bukan baru lah bagi saya. Makanan yang Jepun makanan Jepun, udon. Dia macam laksa juga. Okey, ni dia, saya tunjuk. Yang ni. Siapa biasa makan udon ni? Okeylah, apa-apa pun kita bersyukur masih dikurniakan rezeki. Okey, selamat menjamu selera. Assalamualaikum. Nanti korang tunggulah resepi sambal ni. Yang ini orang panggil Johnny, selalu sambal Johnny kan. Okey, ciao. Assalamualaikum.